tempoyak. Masak apa tu? Hari ni kita masak pais tempoyak ikan tilapia. Untuk pais tempoyak kita kisarkan cili merah besar, kunyit, cili merah, cili hijau. And then kita masukkan tempoyak. And then kita kisarkan sampai hancur. Dan hancur kita pindahkan ke dalam bekas. Untuk aroma dan rasa kita hiriskan bunga kantan, daun kunyit, daun kesum dan serai. Lepas tu kita masukkan bahan tadi ke dalam pais tempoyak tadi. And then kita perasakan dengan garam. Kalau tempoyak kurang manis, kita boleh tambahkan sedikit gula. And then kita gaulkan dengan sebati. Untuk bakar, kita boleh gunakan aluminium foil ataupun daun pisang. Kita ratakan di permukaan. Lepas tu kita letakkan ikan tilapia. And then kita ratakan pais tempoyak di seluruh ikan. Bila semua dah rata, kita boleh balutkan dengan kemas-kemas supaya nanti uap dan kuah dia bila bakar tak akan terkeluar. Bakar kita boleh gunakan atas dapur ataupun oven. Kalau atas dapur kita masakkan selama 20 ke 30 minit. Kalau atas oven kita gunakan 180 darjah, api atas dan bawah 20 ke 30 minit juga. Bila dah masak, kita reskan sekejap. Lepas tu makanan siap untuk dihidangkan bersama nasi yang panas. Jom makan!